suami saya selalu nasihatkan saya lah. Dia cakap kita kena memaafkan. Walaupun sakit sekalipun tapi kita kena maafkan. Kena ingatlah, walaupun dia mak, walaupun dia bukan mak kandung sekalipun tapi dia membesarkan. Dia membesarkan. So kita kena ingatlah berapa banyak beras yang dibagi kita makan sebelum ni kan. Walaupun kita tak nak boleh nak terima sekalipun tapi kita kena memaafkan. Pedih dan sakitnya Oh, terlalu dalam pedih. ya. Sangat-sangat pedih, Ustaz. Kalau Hmm. nak dibandingkan dengan penderitaan yang, biasa-biasa yang kita tengok kan, pun dah sakit dah tengok orang pukul anak kan. Hmm. Ini kan yang kita hadapi sebelum ni. Dan saya terfikir juga kenapa dulu sama macam sekarang. Yang sekarang ni kalau kita cubit sikit anak orang pun Naik ke dah kena atas. report polis dan nak dah masuk mahkamah. Tapi ini bertahun-tahun saya hadapi.